Ramai orang petikakan hantu wah wujud ke tak? Hantu wah wujud. Saya heran kenapa kata hantu wah tak wujud. Apa benda sebenarnya nak dimomokkan di dalam masyarakat kita? Hantu wah wujud. Hantu wah pernah ke Mekah, telah mengajarkan haji. Hantu wah pergi ke Mesir. Hantu wah telah melawat kota-kota besar di Mesir semasa kerajaan Osmaniyah menawan Mesir. Ketika kerajaan Osmaniyah menawan Mesir, mengalahkan kerajaan Mamluk, hantu wah salah seorang daripada hulu balang yang telah melawat Mesir. Sesudah dia pergi Mesir, dia pergi ke Mekah sebelum pergi ke Turki. Pergi Mekah buat haji. Ya, jadi pada ketika itu dihantar ke Istanbul. Dihantar ke Istanbul bagi mendapatkan kelengkapan senjata api seperti Maryam dan peluru dari kerajaan tersebut. Itu. Maksud bila Hantuah 1430. Masa tu umur Hantuah dalam 30 tahun. Ini dia sebut dalam buku Dakwah Al-Fatani. Sejarah Patani. Kita ni yang jadi macam ni sebab kita terpisah dengan Patani. Kita terpisah dengan Patani, kita terpisah dengan Sumatera. Habis catatan kita tak ada. Sebab catatan Sumatera dia jumpa dulu dengan alam Mesopotamia tu, mari kat dia dulu. Ya. Kat situ banyak dan itu jajahan Melaka tadi. Sebab tu Rencong tu tulisan duduk dekat situ lagi. Kat sini kita nak cari ni. Kat sini sebab kita punya ni kawasan yang mereka dah jumpa dulu. Orang kita kurang menulis, dia ingat. Doa-doa dia tak tulis Mak Inang. Dia hafal. Kononnya kalau hafal tu lagi terror lah daripada tulis. Rupanya ada kesilapan, anak cucu tak nampak. Di Patani pula ada sejarah. Sesudah pada tahun 1300 lah. 1300 Masihi, iaitu ketika bermulanya kerajaan Samudra Pasai. Saya tak tulis ya, tak ada catatan saya boleh sebut. 1300 ke atas lah. Ya, bila kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tadi kita kata di Langkasuka, Kataha, Kadaram semua tu. Kemudian mau pindah ke Palembang sesudah itu. Pada hemat saya, candi yang terdapat di Sumatera kan, Candi Muara Takus dan Borobudur itu sekali dibina sesudah 800 IDI ke atas. Bukan sebelum itu. Sebab ada satu catatan daripada China ya, dia mengatakan catatannya bila sampai ke Palembang itu dia kata kami melihat rumah maharaja saja yang dibuat dengan batu bata. Adapun rumah pembesar, rumah rakyat jelata dibina daripada kayu. Maksud di sini Candi Muara Takus itu dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya ataupun di akhir kerajaan Sriwijaya. Sebab kerajaan Sriwijaya 800 IDI ke atas sudah lemah. Bila dah lemah disebabkan serangan daripada kerajaan Majapahit Jawa itu dan seterusnya pihak-pihak yang lain lagi menyerang daripada India itu lagi menyerang kerajaan Sriwijaya, maka jatuh, muncullah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai 1300 ke atas. Dan ketika kejatuhan kerajaan Sriwijaya itu kita ingat Rasulullah SAW sudah wafat dah. Maknanya perkembangan Islam di dunia Arab di Eropah sudah berjalan. Nampak tak? Jadi sekarang ini bila munculnya Islam, tadi dia dah hantar dah tentera dia sebelum-sebelum itu. Ni dihantar sekali lagi tabi'in. Tabi'in bermula di mana? Di Samudra Pasai. Samudra Pasai utara Sumatera. Di situlah bermulanya kedatangan jamaah Said Hussein Jamadul Kubra. Said Hussein Jamadul Kubra. Bila muncul dia pada bermula lahirnya 1310 sehinggalah wafatnya 1453. Timeline Said Hussein Jamadul Kubra. Kenapa pentingnya Said Hussein Jamadul Kubra ini? Kerana dia merupakan patriarch ataupun dia merupakan asas kepada melahirkan keturunan ulama di Nusantara, di alam Melayu ini. Kemudian daripada situ dia pergi ke mana? Dia pergi di Samudra Pasai dulu. Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Delhi. Kerajaan Raja Islam di Delhi. Jamadul Kubra ini daripada Tughlaq, kerajaan Tughlaq di India itu. Tapi dia daripada Hadramaut hakikatnya, keturunan daripada Saidina Husin.